So ini dia strawberry muesli RM25. Bang, bagi saya satu macam misli bang. Okay, so untuk strawberry muesli ni kita akan guna base strawberry matcha. Tapi korang boleh request untuk matcha latte biasa. Kita guna our own in-house matcha powder. Matcha powder. Yang ni betul bekat bang kan? Yes, kita guna teknik usucha iaitu hot whisk. So and this is our hero strawberry matcha miso with our own recipe. Kita buat dia rasa macam ice cream texture. Kak, bagi matcha nachos satu kak. Ya, boleh. Nachos flavor matcha. Yeah. Ni semua sweet tau. Dia bukan yang besi-besi pedas kan? Kita bubur pistachio. Pistachio cream Apa nama dia tadi? Pistachio. Pistachio kan? Ya. Pistachio. Ni ada strawberry ke? Yes. Kalau macam ni berapa ringgit dia? 25. 25 kan? Mewah Okey. dan kaya. Mewah dan gaya. Hai, nak rasa kita punya palova. Free kan? Yes. Boleh kak? So, tester. Janganlah ambil. Lagi ada apa kak? So, kita ada 9 flavor dekat belakang ni. Flavor apa, Kak? Tengok. So, kita ada biscoff. Kita Biscoff, ada vanilla, red velvet, coklat, pistachio dengan strawberry. Ni semua tester kak? Boleh kak bagi semua? Bukan. Okey kak, terima kasih kak Sama. Kak, bagi satu air cakoy kak isi dalam ni. Tak boleh. Tak boleh Kita punya boleh kak, bagi saya satu air cakoy. Cakoy bukan kuih kak? kuih tapi ni air. Ni air. Tak dia punya cincau. Oh, cincang. Ada letak cakoy juga kat dalam? Tak ada. Tak ada juga? Banyak kak lepas tu? Letak brown sugar. Bagi saya yang paling manis kak. Okey, ni dah siap. Siap kak air cakoy. Berapa ringgit kak? 10. RM10 je? Okey, terima kasih. Bagi dopa bang, dopa. Ni dopa bang. Dopa ni apa bang? Dopa ni donat panas bang. Donat panas. Ada flavor apa bang? Dah ada flavor original gula, Original gula, original susu, original susu, red velvet gula, red velvet gula, red velvet susu, red velvet susu, dengan donat coklat. donat coklat. Besar bang donatnya? Donat dia besar, gebu bang. Gebu bang Gebu. Segebu pipi abang ke? Pipi saya pun kalah gebu bang. Pipi abang lagi gebu? Lagi kalah gebu dengan donat ni. Donat lagi gebu bang. Donat lagi gebu. Kalau macam ni berapa ringgit bang? Dalam ni satu pieces RM5. Okey bang, terima kasih. Sama. Ada chef kecil. Bagi saya paling best seller bang. Yang paling best seller Ada apa bang? Kita ada brownies cookies tart. Brownies Okay, this one is kita punya new menu. New menu. Okay. Bang, saya ada soalan bang. Ya, saya. Siapa chef kecil? Abang Chef ke kecil? bukan saya. Abang tak berapa kecil ni bang? Saya tinggi sikit. Okay. Kita ada chocolate hazelnut croissant. Chocolate hazelnut This one kita punya memang main killer lah. Okey bang. Yang ni berapa ringgit bang? Yang ini RM26. Kak, ni ada apa kak? Meriah tau. Ada Chocolate Festival. Chocolate Festival? Ya. Meriah tau. Korang nak datang Chocolate Fest ni daripada Khamis sampai Ahad tau. 25 bulan